Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali semula ke channel kami. Alhamdulillah, video kali ini ialah bahagian ke-8 travelog umrah kami. Dalam video kali ini, kami kongsikan pengalaman hari pertama kami di kota Madinah Al-Munawwarah, kota penuh barakah dan ketenangan, tempat bersemadinya junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Wow. Selepas solat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, suasana pagi begitu menenangkan. Kelihatan ribuan jemaah berjalan keluar dari masjid, masing-masing menuju ke penginapan sambil berzikir dan berbual dengan wajah yang tenang. Kami pula berjalan menuju ke gate 330, tempat kami berkumpul menunggu Nikmah dan Mami sebelum sama-sama pulang ke hotel. Betul. Untuk pengetahuan semua, Masjid Nabawi mempunyai lebih 40 pintu atau gate dan setiap pintu mempunyai nombor serta kod warna tertentu. Warna biru biasanya menandakan pintu untuk jemaah lelaki, manakala warna hijau untuk jemaah wanita. Kod warna ini memudahkan jemaah mencari arah masuk dan keluar, terutama bagi mereka yang datang dari pelbagai negara. Contohnya gate 25 hingga gate 36 lebih dekat dengan Raudah, manakala gate 330 ini terletak di bahagian utara masjid, berhampiran kawasan hotel-hotel penginapan jemaah Asia Tenggara. Di pintu itu, suasananya penuh dengan pertemuan dan perpisahan. Ada yang baru tiba, ada yang bersiap pulang, dan semuanya dalam suasana penuh rahmat. Suasana pagi di sekitar masjid sungguh mendamaikan. Kedai-kedai mula dibuka dan deretan jemaah berjalan sambil berbual ringan. Perjalanan pulang hanya mengambil masa sekitar 10 minit sahaja, dan sepanjang jalan kami disapa oleh peniaga-peniaga Arab yang ramah. Setibanya di hotel, kami terus ke dewan makan untuk bersarapan, penuh dengan jemaah dari Malaysia dan Indonesia. Suasana sangat meriah, masing-masing bercerita tentang pengalaman pagi di Masjid Nabawi. Sekitar jam 7 pagi, kami semua berkumpul di lobi hotel untuk memulakan sesi ziarah sekitar Masjid Nabawi.
Kami berjalan kaki dari hotel ke Masjid Nabawi. Dari jauh, sudah kelihatan kubah hijau masjid dan kanopi putih gergasi yang terbuka indah. Subhanallah, panorama yang selama ini hanya dilihat di gambar, kini di depan mata. Ustaz Fayad menerangkan tentang sejarah Masjid Nabawi. Masjid ini dibina oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijrah. Sejurus baginda tiba di Madinah selepas peristiwa hijrah dari Mekah. Di sinilah baginda memimpin solat, menerima wahyu dan mentadbir umat Islam. Tanahnya dahulu milik 2 anak yatim yang kemudiannya diwakafkan untuk didirikan rumah Allah ini. Di sinilah juga terletak makam Rasulullah SAW serta 2 sahabat besar baginda, Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Nabawi kini menjadi antara masjid terbesar di dunia, mampu menampung lebih 1 juta jemaah pada satu masa. Di sekelilingnya kelihatan pelbagai bangsa dari timur hingga barat, semua bersatu dalam satu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ini diberikan kepada kita kesempatan untuk kita bersama-sama datang menziarahi sekitar Masjid Nabawi Al-Sharif. Di mana terdapatnya beberapa tempat tersebut adalah tempat di mana ada peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang berlakunya satu sirah besar yang mana itu menjadi titik tolak kepada kerajaan Islam. Bahkan ada juga tempat-tempat yang kita akan pergi di belakang sana itu nanti, itu juga ada berlaku sirah yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat, insya-Allah. Bacalah dalam sebuah hadis Nabi telah bersabda, "Man istata'a minkum an yamuta fi Madinah fa'al fa inni ashhadu mimma tasna." Dari kamu yang berkorban untuk tinggal di tanah haram ini dan hilangkanlah, kerana aku akan menjadi saksi itu mereka yang tinggal itu ramailah orang-orang yang tinggal di tempat Isya yang diberikan di kebun. Jadi sekarang datang yang tinggal yang ada di tempat sini meninggal. Nanti kita tak apa-apa ya. Tapi masa dah kini dalam baju tak. Mana dah? Ada kan nanti kita lain. Nak betul bersama orang pertamanya dan kita berpaksa. Kalau yang saya tahu contoh macam ada setengah negeri Kelis, Pening pun ada.
Ya, seperti kalau tak silap saya ada setengah-setengah majlis agama daerah di Bagan Perak dan ada mana mereka mengamalkan solat hari raya itu dibuat di tempat lapang dan di dalam masjid. Okay? Jadi alangkah baiknya kalau contoh kita di Buang solat hari raya, kita solat di tempat yang lapang, di padang tu. Sebab itulah orang ramai akan dan orang-orang perempuan yang tak pernah solat pun akan dapat bersama-sama juga untuk mendengar khutbah, untuk bersama-sama meraihkan hari-hari raya yang insya-Allah. Jadi inilah dia tempatnya Masjid Al-Ghamamah. Sini tu Masjid Sinihan. Suasana di dalam dan luar masjid sangat tenang meskipun dipenuhi jemaah dari seluruh dunia. Masing-masing sibuk beribadah, berzikir dan berdoa. Ketika kami berehat di perkerangan masjid, seorang hamba Allah yang tidak dikenali datang mengulurkan sedekah kepada Atif, 15 riyal Saudi. Subhanallah, begitulah indahnya akhlak umat Islam di tanah suci ini. Petang itu, Tok Ayah, Babah, Ayah Angah, Ayah Cu, Ari dan Atis berjalan kaki menuju Masjid Nabawi untuk solat maghrib dan seterusnya memasuki Raudah. Apa dia? Kau tahu? Tahu. Atik. Apabila azan maghrib berkumandang, suasana menjadi hening dan sayu. Ribuan jemaah tunduk penuh khusyuk bersatu dalam takbir dan doa. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Selepas solat, kami mula beratur untuk masuk ke Raudah, satu kawasan istimewa di antara mimbar dan rumah Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda,
Antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk memasuki Raudah kini, jemaah perlu membuat tempahan melalui aplikasi Nusuk yang diperkenalkan oleh Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2023. Setiap jemaah diberi slot masa tertentu bagi mengelakkan kesesakan. Negeri 12. Masuk ke Raudah bukan mudah. Ruangnya kecil, jemaahnya ramai. Namun, apabila sudah berada di dalam, terasa suasana begitu damai. Ramai yang menadah tangan, menangis, berdoa dan bersolat sunat di atas kapet hijau yang menjadi lambang kawasan itu. Keadaan di dalam Raudah sungguh menenangkan walaupun penuh sesak. Ramai yang menunaikan solat sunat dan berdoa dengan penuh pengharapan. Di sinilah setiap hati tersentuh dan air mata jatuh tanpa dipaksa. Selesai keluar dari Raudah, Arif dan Atif pula mengambil peluang untuk bersedekah kecil, memberi manisan kepada kanak-kanak di sekitar masjid. Satu amalan kecil tapi besar maknanya. Pada malam yang sama, giliran jemaah wanita pula untuk ke Raudah. Slot mereka selepas solat Isyak. Mema dan Mami turut sama berpeluang memasuki Raudah bersama kumpulan wanita lain. Mereka beratur dengan sabar di pintu masuk khas wanita sebelum dibawa masuk ke kawasan Raudah. Suasana di dalamnya penuh dengan tangisan dan doa. Masing-masing mendoakan rindu kepada Rasulullah SAW.
selesai beribadah, mereka berjalan pulang semula ke hotel sambil tersenyum, membawa kenangan indah yang tidak ternilai. Malamnya, Aris dan Atif sudah tertidur kepenatan. Jadi, Baba, Mami, Ayah Cu dan Ayah Angah keluar untuk food hunting di sekitar Madinah. Kami terjumpa kedai Indonesia yang menjual bakso panas. Harganya agak mahal, sekitar RM20 semangkuk. Tapi selepas seminggu makan makanan Arab, terasa puas dapat menikmati semula rasa Asia yang dirundui. Wah, ni orang tawau. Bakso RM20. Tahu baru RM4 tau. Ni orang kaya ni. Orang kaya Tanjung Gading. Bakso 3 RM70. Tengok macam mana. Ada emas agak. Ada ciri-ciri. Oh, macam tu. Ni tengok penangan dia satu RM23. Power. Ni lagi seorang orang kaya. Oh. Begitulah kisah hari pertama kami di Madinah. Penuh ketenangan, pengajaran dan kenangan indah. Kota ini benar-benar menghidupkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Tamatlah bahagian ke-8 travelog umrah kami. InsyaAllah kita akan bersambung dalam bahagian ke-9 nanti.